Okay, geng, aku baru pasang ah. Baru je pasang belah sini. Terus kena. Aku patah balik nak pasang sebelah sana tu. Oh, tapi terus kena bersorak ni. Nak pasang sebelah sini, geng. Sebelah situ dah kena. Tu. Tak tahu dah lepas ke tak tu. Baru depan aku tadi, meletup-letup tadi loncat. Tu situ tu. Alamak. Dah lepas ke lah? Harap dah belum lah. Harap belum lah. Saya lompat-lompat tu tengok air keruh tu. Aku seberang sini ni. Nak pasang depan tu. Belum siap pasang lagi. Yang tu dah lompat-lompat dah. Alhamdulillah. Tu lompat, geng. Lompat, cepat lompat. Tak nak lompat dah pula, geng. Lama. Tu. Gerak-gerak tu. Oh, lompat dah, geng. Belum maghrib lagi dah kena macam ni. Alhamdulillah, sonok rasa. Kita pasang dulu sebelah sini, geng. Kita pasang lepas situ ya. Tu lompat-lompat je tu. Oh, ni seko tadi tu. Oh. Alhamdulillah. Ikan tadi, geng. Aku dah siap pasang lah. Jom kita ambil ikan ni. Saiz juga, geng. Saiz juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cabut dulu. Ya Allah. Campak ke atas. 2 ekor saiz yang sama. Mantap lah. Buka dulu, geng. Geng, Assalamualaikum. Selamat malam. Petang tadi aku ada buat tajuk. Kita repeat tajuk yang daripada hari tu. Kita upgrade 12 batang hari ni. So tadi masa pasang pun padu. Pasang terus kena. Jadi aku letak video dia sikit yang petang ni. So untuk yang malam ni kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah ada rezeki lah. Kita nak ambil ni sekarang pukul nak dekat isyak. Ada isyak dah kot? Isyak dah. Kita ambil lepas sesi satu lah. Lepas maghrib. Dengan anak-anak dengan bini ni semua ikut. And lepas tu kita sambil bawa umpan sekali. Kita bawa umpan sekali ni. Lepas tu bekas apa ya? Tak ada. Tengok dapat kejadian je lah. Tembak cek bekas sekali. Mana tak bekas. Tengok yang depan rumah dulu, geng. Umpan hilang. Alamak. Tak kena. Cut. Satu lagi depan ni, geng. Umpan hilang sana tu. Tak lekat lah. Tricky sikit ni. Celah-celah tu. Umpan masih ada. Okay, umpan masih ada, tak apa. Yang sana kita refill umpan dulu. Check. Tajuk ketiga. Bawah pokok kelapa, geng. Masih ada umpan. Masih ada umpan dah ke jalan. Apa guna abang tarik tu? Letak je lah. Mama jaga je lampu. Ni tajuk. Ini pun puyuhnya pun masih ada, geng. Jom cecah yang depan tu pula. Ya. Gelap sikit lah, geng. Tapi lucunya ni kita ada anak bini. Dulu pasang sorang, sekarang ada anak bini lah. Tepi sini. Sebelah kanan ada kereta belakang. Sini ada satu tadi kat jambatan ni. Mana?
Alah, apa hal tu puyuh ni tu? Tak kena lah. Umpannya ada ke tak ada tu? Ada juga. Oh, itu kena yang. Kena ke tak? Oh, itu pun tak kena lah. Itu pun tak kena, geng. Masih ada lagi. Kalau awal kot, yang tu nanti terpindah lah tu. Terpindah sebelah situ nanti. Jom. Mamanya pun tak tolong suluh anaknya. Mama suluh lah tadi. Dah cebelok lah budak tu. Oh, tu meletup mamak tu. Okey dah. Boleh tak? Dan dah naik. Cebelok. Weh, anaknya belakang tu. Astagfirullahaladzim. Dah kau naik dah bang, mama tarik. Aduh yai. Bawa anak bini macam ni lah, huru hara. Tapi inilah part of the story. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Jalan lagi. Kita tak dekat lagi yang video ni. Terus jalan je lah. Kalau ada, kalau tak ada sudah. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tak ada, tunggu tengah malam je lah. Hai, ada tak ada ni umpan ni? Umpannya tak ada lah. Ada ikan ada tu? Macam kena je. Wah, ada ikan. Oh, ada ikan. Ada ikan ni, tak ada ikan. Tadi kat sini lah, dah 2 ekor ni. Ada ikan. Kita ambil geng, kita ambil. Besar tak? Ui, besar. Ui, terkejut mak. Ui, mama. Besar mama. Mama datang. Anak aku dah huru-hara tu. Besar. Wow. Kotak. Wow, besar. Bapai. Masya Allah. Nak? Pegang. Dah mandi. Besar anak aku ni. Nah. Plastik mana plastik? Tak. Oh, cantik. Kena kat tepi sikit je tu. Tadi pun sini. Alah, kena mata lah. Allah. Tak apalah. Yang penting besar. Ikan nak kotak ke? Dia kotak lah ni. Ikan apa lagi? Nak. Jangan bagilah ni. Tempat yang sama 2 ekor ni. Oh, malam ni alhamdulillah. Batu-batu ni kena buang ni. Ni adalah setengah kilo kot. Wah. Okey ya. Ni adik. Ni air pasang umpan jap. Pasang je umpan ni, Pak. Ni je umpan kita, puyuh. Nampak macam tak ada tadi dia diam je. Pandai dia. Ikannya dia buat kecil. Mau ya? Ya. Ya. Iwak. Jangan. Mama tu ada. Dia kamu tengok aja. Mama kan tengah rakam ni sayang. Dah siap pasang. Dek. Jom sambung cari. Okey. Nah. Pon. Ni kita bawa.
Tajuk berapa tak ingat ayah. Jalan-jalan. Ni tak ada lagi. Tadi petang kat sini meletup. Tapi tak ada lagi yang. Ni yang ada ke tak ada? Hilang umpan ya mama? Wah, yang ni hilang umpan. Yang sana tu? Sana tu ada umpan. Sana ada umpan? Ada umpan. Kalau sana ada umpan tak payah pergi lah. Gerak-gerak lagi tu. Tu umpan ke yang? Bukan ikan? Umpan tu. Ni umpan habis. Disimpan dulu lagi. Malam ni okey lah. Side dan sama. Allah. Terbang tak ada geng. 3 ekor geng. Okey lah tu. Lah. Terbang lagi. Gila. Tutup. Alright geng. 11 lebih. Itu ada seekor. Oh, besar tu geng. Yang lain semua tak kena. Yang ni kena. 11 lebih. Malam ni dapat 2 ekor lah. Alhamdulillah. Wah, dah nak pukul 7 dah geng. Baru bangun. Dah semayang dah. Jom tengok tajuk kita. Harap tak kena burung, kena ikan besar-besar. Bas. Walaupun pukul 7 dia masih lagi samar-samar geng. Jom kita gerak. Alright geng. Pagi tau. Wah, matahari dah terbit. Tajuk pertama yang dapat. Tajuk yang besar malam tadi ni. Oh tu, tempat ni dapat lagi. Mantap. Oh tu, cantik. Oh, cabut. Kena kat mata geng. Oh, besar saiz tu. Tajuk kedua kena geng. Haha. Monster juga ni. Monster semua dah keluar. Tu. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak boleh cabut lagi. Oh. Woohoo. Wih, putus. Dekat atas putus. Nasib baik. Besar juga geng. Semua besar. Ada dekat 1 kilo semua seko. Gila. Oh. Banyak kosong geng. Yang ni tu haruan lari tu. Yang ni aku rasa dah kena. Ni kita tajuk ketiga geng. Kena tak? Ui, besar juga. Oh, boleh lah, saiz okey lah. Alhamdulillah. Saiz sedang. Mantap. Belut ketiga geng belut pula haruan ketiga. Nanti korang cakap setting yang tu lah. Tengok ada je yang tak dapat tu. Umpan pun masih ada. Ni pot. Tu pun sama kat tu. Tapi biar je lah, mana tahu siang nanti kena kan. Alright geng. Yang ni nampak macam kena lah. Yang ni nampak macam kena geng. Kena kot. Tu boleh lari tali dia.
Ada ke tak ada? Oh, ada besar agak. Ada. Haruan kelima. Nice. Wah, sama saiz macam ni geng. Dimancing kok tak kena geng. Kau tajuk semua kena. Padan muka korang. Besar ni geng, panjang. Buka dulu tangan plastik. Wih, saiz padu-padu geng. Kau tengok ni. Besar tu. Tengok tu. Dalam kamera memang nampak kecil. Tapi ni besar dengan budak ni. Berapa ekor? 4 ekor. 4 ekor geng. Tapi saiz-saiz mama ni kalau haruan sawah dia timbang berapa kilo? Kan? Timbang berapa kilo geng. Ini timbang pemberian daripada FND. Mama teka berapa kilo? 5 kilo. Mana sampai? Oh, jap. 3 kilo lebih. Ya, ayah teka 2 kilo je lah. Seekor 500 gram. Kan betul? Seekor 500 gram geng. 2 kilo 4 ekor. Seekor 500 gram ni 2 kilo ni. Yang tu malam tadi tu 4 ekor agak 8 ekor semuanya. So ada lebih kurang 4 kilo lah malam tadi ni. Ni kalau buka terbang-terbang ni. Bekas aku pun pecah di bantai malam tadi ni. Sebenarnya aku ada pengalaman buruk tau mengenai simpan haruan. Memang tengok ni. Besar bas. Lemak. Dah. Nampak tak? Panjang lengan ni. Saya nak bagi nampak besar. Dia dalam kamera memang kecil. Tak apalah, berat dah. Kau tengoklah apa sisi air kat ikan rupanya pecah. Memang buruk betul lah pengalaman aku dengan haruan. Aku dulu pernah simpan pakai gerdus tu. Besar-besar ni geng. Besar-besar ni 3 ekor. Pecah juga. Ni pun pecah juga. Matilah nak. Itulah masak. Memang pagi tadi semua yang babon-babon besar ni geng. Tapi ada sebahagian aku dah bagi pakcik lah. Aku nak simpan tak ada bekas. Jadi ikan ni pun dah menunjukkan sistem nak mati. Sebab dia lompat sana, lompat sini. Tak nak kena siang lah geng. Tak nak kena siang lah geng. Nampak. Wah. Nampak tu. Mati dah tu. Belum. Mati. Baru mati. Yang ni 2 ekor ni. Tempat yang sama kena. Lemak. Nampak geng. Nampak geng. Untuk saiz haruan sawah kategori besar lah ni. Ni memang kategori besar-besar ni. Dalam 500-600 gram 700 gram muka ada kot. Dapat 8 ekor 2, 4, 6. 2 ekor yang besar bagi korang. Kita siang dulu kat sini kan. Lepas tu kita buat apa yang? Tak tahulah masak apa nanti. Kita tengoklah nanti. Aku nak siang dulu lagi. Ambil stand ni buat hantu apa? Di zoom pula. Nampaknya licin lah masakan bini aku hari ni.
Kemunculan siapa ni? Oi Mat, mana pergi? Asrama. Sedap tak sedap tu Cik Nam masak? Sedap. Ni dia satu anak buah aku yang kuat makan ni. Tapi memang terbaik ni. Macam mana Din? Sedap Din? Alhamdulillah. Oh yang ni Macam menyelerakan lah. nampak macam menerakan. Padahal kau dah refill dah tadi. Okay lah geng. Tu je lah, kita bagi bingkisan sikit untuk muka Saib ni ha. Dia kata dah lama tak masuk kan. Macam mana remaknya Saib? Penutup video. Alah, dah lupa. Aduh, jangan lupa lah like, comment dan follow. Subscribe. Dan follow. Subscribe. Bye bye.